Pernahkah anda rasa letih? Letih mencari. Mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari pencerahan. Anda membaca buku, menghadiri seminar, mengamalkan meditasi, tetapi rasa seperti anda masih berada di tempat yang sama. Sentiasa mengejar sesuatu yang berada di luar jangkauan. Bagaimana jika saya katakan pencarian itu sendiri adalah penghalangnya? Bagaimana jika perbuatan mencari itu adalah satu-satunya perkara yang menghalang anda daripada menyedari apa yang anda cari selama ini? Kisah rohani yang kita sering dengar adalah tentang perjalanan. Perjalanan seorang individu untuk menjadi lebih baik, lebih sedar, lebih tercerahkan. Naratif ini, walaupun niatnya baik, secara tidak sengaja mencipta satu ilusi yang sangat kuat. Ilusi pemisahan. Ia memberitahu anda bahawa anda berada di sini dan keadaan yang anda inginkan berada di sana di masa hadapan selepas anda berusaha dengan cukup gigih. Ini mengukuhkan idea palsu bahawa anda adalah seorang yang tidak lengkap, yang perlu mencapai sesuatu untuk menjadi sempurna. Tetapi kebenaran yang radikal adalah anda tidak pernah terpisah dari apa yang anda cari. Anda bukan seorang individu yang sedang dalam perjalanan menuju pencerahan. Anda adalah pencerahan itu sendiri yang sedang mengalami pengalaman menjadi seorang individu. Hentikan sejenak dan renungkan perkara ini. Seluruh usaha untuk menjadi sesuatu yang lain adalah penolakan terhadap apa yang anda sudah ada pada saat ini. Penyelesaiannya bukan terletak pada teknik baharu atau amalan yang lebih rumit. Penyelesaiannya adalah satu anjakan perspektif yang fundamental. Anjakan daripada melihat diri anda sebagai watak dalam cerita kepada menyedari bahawa anda adalah kesedaran yang sedang memimpikan cerita itu. Fikirkan tentang ini. Satu-satunya perkara yang anda boleh pasti 100% pada saat ini adalah anda sedar. Anda tahu anda wujud. Perasaan saya wujud ini adalah satu-satunya realiti yang tidak dapat disangkal. Segala-gala yang lain, fikiran anda, emosi anda, badan anda, dunia di sekeliling anda, semuanya muncul dan hilang dalam ruang kesedaran ini. Anda bukan berada di dalam alam semesta berada di dalam anda. Sains kuantum memberi kita satu analogi yang indah. Ia menggambarkan realiti bukan sebagai sesuatu yang padu dan tetap, tetapi sebagai lautan tenaga yang penuh dengan kemungkinan yang tidak terhingga. Medan kuantum ini mengandungi semua versi realiti yang berpotensi. Realiti di mana anda sihat, realiti di mana anda melimpah, realiti di mana anda tenang. Semuanya wujud serentak sebagai gelombang kebarangkalian. Jadi, apa yang menentukan kemungkinan mana yang menjadi pengalaman anda? Anda. Kesedaran anda adalah pemerhati yang memilih satu kemungkinan daripada medan kuantum dan menyebabkannya menjadi nyata. Ini adalah kesan pemerhati ataupun observer effect yang terkenal. Masalahnya, kebanyakan daripada kita melakukan proses pemerhatian ini secara tidak sedar. Kita menjadi pemerhati yang diprogramkan. Minda separa sedar kita yang mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita dipenuhi dengan data dari masa lalu. Setiap pengalaman, setiap trauma, setiap kepercayaan yang dihadapkan yang pernah kita terima, tersimpan di sana. Minda separa sedar ini kemudiannya secara automatik memilih kemungkinan dari medan kuantum yang sepadan dengan program lama itu. Inilah sebabnya mengapa hidup anda sering kelihatan seperti satu kitaran yang berulang. Anda terus menarik pengalaman, orang dan situasi yang sama kerana secara energetik anda sentiasa memerhati dan memilih realiti yang sama, hari demi hari. Anda cuba mengubah hidup anda dengan minda sedar anda yang hanya 5% itu. Sambil 95% minda separa sedar, anda terus menjalankan program lama. Ia adalah satu pertempuran yang anda tidak akan menang.
Kunci untuk keluar dari kitaran ini bukanlah dengan berlawan dengan program lama, tetapi dengan mengubah identiti anda. Anda perlu berhenti mengenal pasti diri anda dengan watak yang penuh dengan batasan dan mula mengenal pasti diri anda sebagai kesedaran yang tidak terbatas, sang pemerhati. Langkah praktikal untuk melakukan anjakan ini lebih mudah daripada yang anda sangkakan, tetapi ia memerlukan kesediaan untuk melepaskan segala-galanya yang anda fikir anda tahu tentang diri anda. Ia bukan tentang melakukan sesuatu, tetapi berhenti melakukan. Berhenti cuba mengubah fikiran anda. Berhenti cuba memaksa perasaan positif. Sebaliknya, mulakan dengan hanya memerhati. Perhatikan fikiran yang datang dan pergi tanpa melekat padanya. Perhatikan emosi yang timbul dan surut tanpa menghukumnya. Di sebalik semua aktiviti mental dan emosi ini, anda akan mula merasakan satu kehadiran yang senyap, tenang dan tidak berubah. Itulah diri anda yang sebenar. Itulah kesedaran itu sendiri. Eksperimen celah ganda ataupun double slit eksperimen dalam fizik kuantum menunjukkan bahawa zarah subatom berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan apabila tidak diperhatikan. Tetapi sebaik sahaja ia diperhatikan, ia menjadi zarah di satu lokasi tertentu. Kesedaran anda berfungsi dengan cara yang sama. Apabila anda meletakkan perhatian anda pada realiti yang anda inginkan, bukan dari tempat kekurangan atau keinginan, tetapi dari tempat pengiktirafan bahawa ia sudah menjadi milik anda sebagai salah satu kemungkinan dalam diri anda memilihnya menjadi nyata. Ini bukan visualisasi paksa. Ini adalah penerimaan yang tenang. Anda tidak cuba menarik sesuatu dari luar. Anda memilih versi diri anda yang sudah wujud di dalam. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih mendalam. Salah satu ilusi terbesar yang memerangkap kita adalah ilusi masa linear. Kita percaya pada masa lalu, sekarang dan masa depan. Kepercayaan ini secara automatik meletakkan keinginan kita di masa depan. Apabila anda berkata, saya mahu menjadi kaya, anda secara tidak sedar menghantar isyarat kepada medan kuantum bahawa pada masa sekarang anda tidak kaya. Anda mencipta pemisahan antara diri anda sekarang dan apa yang anda inginkan. Getaran anda adalah getaran kekurangan dan oleh itu anda terus mengalami kekurangan. Kebenarannya adalah masa adalah satu konstruk dalam kesedaran. Satu-satunya masa yang benar-benar wujud adalah sekarang yang abadi ini. Semua kemungkinan wujud sekarang. Versi diri anda yang sihat wujud sekarang. Versi diri anda yang melimpah wujud sekarang. Keinginan yang anda rasakan bukanlah tanda kekurangan. Ia adalah isyarat dari diri anda yang lebih tinggi. Dari sifat tidak terhingga anda, memberitahu anda bahawa satu versi realiti tertentu tersedia untuk anda alami. Ia seperti satu frekuensi radio yang sedang disiarkan. Untuk mendengarnya, anda hanya perlu menala radio anda kepada frekuensi itu. Anda perlu menjadi koheren secara energetik dengan realiti tersebut. Koheren bermakna fikiran, emosi dan tindakan anda selaras sepenuhnya. Anda tidak boleh berfikir tentang kelimpahan tetapi merasa miskin. Anda perlu merasai perasaan kelimpahan itu sekarang, seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Inilah yang dimaksudkan oleh ajaran kuno. Untuk menerima, anda mesti percaya bahawa anda telah pun menerima. Sains epigenetik kini menunjukkan bahawa keadaan perasaan dan kepercayaan kita boleh mengubah ekspresi gen kita. Dengan mengubah keadaan dalaman anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, mengubah biologi anda dan realiti fizikal anda. Bagaimana anda mengintegrasikan ini dalam kehidupan seharian? Jadikan ia satu amalan yang berterusan untuk bertanya pada diri sendiri. Siapakah saya pada saat ini? Adakah saya watak yang bergelut, yang penuh dengan masalah dan cerita masa lalu? Atau
Adakah saya kesedaran yang luas dan tidak terhingga yang sedang memerhatikan watak ini? Setiap kali anda mendapati diri anda terperangkap dalam drama pemikiran dan emosi, perlahan-lahan alihkan identifikasi anda. Jangan cuba hentikan pemikiran itu. Biarkan ia bermain seperti filem di skrin. Anda bukanlah filem itu, anda adalah skrin di mana filem itu ditayangkan. Skrin itu tidak pernah terjejas oleh imej ganas atau sedih yang muncul di atasnya. Ia sentiasa tenang dan tidak berubah. Inilah kebebasan sejati. Dari ruang kesedaran ini, anda boleh mula memilih secara sedar. Apakah versi realiti yang saya pilih untuk alami sekarang? Bukan esok, bukan minggu depan, sekarang. Kemudian, rasakan perasaan yang sepadan dengan realiti itu. Jika anda memilih kesihatan, rasakan rasa bertenaga dan cergas dalam badan anda sekarang. Jika anda memilih kegembiraan, senyumlah tanpa sebab dan rasakan kehangatan itu merebak di dada anda sekarang. Anda sedang menala frekuensi anda kepada realiti pilihan anda. Pasti akan ada cabaran, keraguan akan muncul. Minda anda akan berkata, ini tidak masuk akal. Lihat sekeliling, tiada apa yang berubah. Realiti 3D anda yang lama mungkin masih bermain untuk seketika. Ini hanyalah momentum dari pengatur caraan lama, seperti gema dari getaran lama anda. Kunci di sini adalah ketabahan dan ketidakpedulian terhadap realiti luaran yang lama. Jangan bertindak balas terhadapnya. Jangan memberinya tenaga anda. Setiap kali anda bertindak balas dengan kekecewaan atau keraguan, anda sedang memerhati realiti lama itu semula dan dengan itu menghidupkannya kembali. Sebaliknya, kekal setia pada keadaan dalaman pilihan anda. Ketahuilah dengan pasti bahawa realiti dalaman anda adalah satu-satunya realiti yang benar. Realiti luaran hanyalah cermin yang lambat sedikit untuk mengejar. Ini memerlukan iman. Bukan iman kepada sesuatu di luar diri anda, tetapi iman kepada sifat sebenar anda sebagai pencipta realiti. Anda perlu berhenti mencari bukti di luar dan mula menjadi bukti itu sendiri. Apabila anda stabil dalam keadaan kesedaran yang baru ini, dalam identiti yang baru ini, medan kuantum tidak mempunyai pilihan lain selain menyusun semula dirinya untuk mencerminkan siapa anda telah menjadi. Perubahan tidak berlaku melalui perjuangan. Ia berlaku melalui penyerahan diri kepada kebenaran tentang siapa anda sebenarnya. Jadi mesej utama hari ini adalah radikal tetapi membebaskan. Berhenti mencari. Hentikan semua usaha untuk menjadi, mencapai atau memperoleh keadaan rohani di masa hadapan. Perjalanan itu adalah satu lencongan. Anda sudah tiba. Anda bukan seorang manusia yang mungkin akan menjadi sedar suatu hari nanti. Anda adalah kesedaran itu sendiri, yang tidak pernah dilahirkan dan tak akan pernah mati, sedang mengalami pengalaman sementara sebagai seorang manusia. Praktik utama anda dari hari ini dan seterusnya adalah sangat mudah. Hanya perhatikan kesedaran yang senyap dan tidak berubah yang sentiasa ada di sebalik riuh rendah fikiran dan emosi anda. Alihkan identiti anda dari watak dalam cerita kepada kesedaran yang sedang memimpikan cerita itu. Dari tempat keutuhan ini, anda tidak lagi perlu mencipta melalui paksaan. Anda memilih. Mekanisme untuk mengubah realiti anda bukanlah dengan afirmasi yang diulang-ulang ataupun papan visi yang dihias indah. Ia adalah pengiktirafan mudah bahawa anda sudah pun memiliki segala-galanya yang anda inginkan sebagai sebahagian daripada sifat tidak terhingga anda. Anda memilih pengalaman anda dengan menerimanya sebagai kebenaran semasa anda. Lepaskan perjuangan. Lepaskan keperluan untuk membetulkan diri anda. Anda sudah pun utuh, sempurna dan lengkap. Hanya berehat dalam pengetahuan ini dan saksikan bagaimana realiti anda berubah untuk mencerminkan kebenaran yang telah anda terima